Proses pengawitan buluh yang telah ditebang kemarin dan telah pun dibawa ke tempat projek. Jadi yang pertamanya, buluh-buluh ni kita perlu bersihkan daripada ranting-ranting tu ya. Kita buang ranting-ranting dia, baki ranting-ranting itu supaya nanti senang untuk kita kerjakan seterusnya. Lepas tu ini buluh dibasuh dalam drum panjang sepanjang 22 kaki. Dibasuh, dibuangkan kulat-kulat ni, lumut-lumut yang kotor macam ini. Kita basuh di sini dalam menggunakan pasir halus dan sabun, digosok dan nanti dilubangkan, digunakan besi yang panjang, kita lubangkan, kita pecahkan dinding-dinding buku ruas dan memandangkan buluh ni perlu segera digunakan cepat ya. Kita nak dalam proses pembinaan kita menggunakan kaedah merebus ya, merebus dalam drum panjang ni macam ini. Drum panjang, buluh yang telah dibasuh dan dilubangkan dimasukkan dalam drum panjang macam ini. Ni